Okey? Kenapa pakai air? Sebab tadi lupa. Sepatutnya kita kena tutup atas dulu semua. Sepatutnya kita tutup. Tapi kita dah tersalah step. Macam itulah. Itulah nampaknya benda baru. So kena buka Buka dia punya mesh. Dia ada dua ni saya tunjuk kat sini. Ini dia punya cover. Ini dia punya mesh bahagian kedua. So sekarang ni tengah zip. Zip dulu bahagian rain cover tu. Lepas dah zip bahagian rain cover, zip mesh dia. Okey, ni floor Floor ni kita pakai velcro dan dia sampan, korang jangan risau air ataupun serangga. Tapi yang ni kita custom ikut saiz kemah ni. So korang pre-order, korang kena add ground sheet 4 meter darab 2.6 meter RM500. Sebab ada orang suka open. Macam bila korang open, korang boleh reverse kereta tau. Boleh park kereta kat sini. Nampak kalau korang open. Okay. Okay, nampak tu kita dah zip semua yang kat atas ni. Kita tap screen korang. Ni korang first saksi untuk menyaksikan. Macam tu. Dari segi ventilation, don't worry. Okay, floor ni kita nak mudah kerja lah Kita biar je dia lekat sekali. Tapi kita nak tunjuk sikit. Berapa kilo ni Carol Cam. Carol Cam total semua bahagian total 80 kg. Kejap lagi kita buat satu pengiraan. Dah, separuh je kot. Separuh je. So nampak. Ini kalau korang tak ambil floor memang bawah rumput atau batu teruslah. Dia pakai velcro. Lepas tu ada clip. Macam tu. Plastik masih ada. Tapak bawah dia tebal tak? Tebal? Ni. Macam lori punya canvas. Tunjuk sikit Banas. Tebal. Jangan risau kalau nak pergi tempat batu ke apa. Okay. Dia PVC ground sheet. Okay. Tu tapak bawah. Yang ni kena custom. Tambah 500 lagi untuk tapak. Owner memang dah minta untuk ada tapak sekali. Sebab dia tak boleh tengok ada serangga-serangga naik dan sebagainya. Dia tak suka open konsep. So kita kena velcro balik. Kita akan deflate sekali dengan velcro tu. 4 meter darab, 4 meter panjang ni darab tinggi tu 2.6. Okey, dia ada 2 valve Sekejap. Satu valve kat sini. Sorry. Satu valve kat sana, ada 2 valve. So korang memang kena pakai auto pump. Alright. Go. Deflate. Okey, dah. Berapa minit je? Okey, nampak tu kita dah deflate. Alhamdulillah setelah 3 hari kita display, kita akan deflate dan kemah ni akan pergi ke tuannya. Okay, so sekarang kita dah deflate kemah. Kejap lagi kita akan timbang. Dia ada 3 separate bahagian. Kemah, platform sekali dengan anak tangga dan juga decking. Okay. Lipat-lipat. Apa juga airtan yang anda guna, skill melipat adalah perlu. Tak kisah brand apa. Asal nama kemah angin, airtan, korang kena ada skill melipat. So dia ada 3 bahagian, kita akan timbang. Yang ni platform dengan anak tangga. Ini air mattress atau decking dan ini kemah dia. So sekarang kita nak keluarkan lagi sisa-sisa angin. Kita nak lipat kemah ni. Sekarang kita guna auto pump untuk sedut segala sisa angin yang ada. So macam biasa, bila guna airtan, kena buang-buang angin. Lipat. Skill melipat adalah perlu. Wajib. Penting. Skill menggolek perlu juga. So ada 3 bahagian berbeza. Bahagian air mattress dia atau deck, tangga dan platform, dan yang ni adalah kemah. Okay. Kita nak gulung. Kejap lagi kita timbang So sekarang kita memulakan proses menggulung. Yang ni kalau korang lah bercita-cita ataupun ada tanam niat nak ada airtan, yang ni lah yang korang kena first kali consider, iaitu kena rajin melipat dan pandai melipat. Okay, so macam tu lipat dia. Yang ni boleh lah sambil lipat tu stretching sikit kan. Mana yang pergi yoga tu, boleh lah. Tak kisah kemah airtan apa, memang kena lipat. Itu consideration yang you all perlu get ready bila nak beli airtan. Kalau malas, kita ada kemah 2 minit. Tak payah lipat-lipat, tarik-tarik, tolak-tolak je. Macam tu lah. Ni live tau. Kita tak ada cut-cut ke apa. Ni live.